terjumpa dekat lift ke, mana-mana lah, bila Kasha nak naik rumah ke benda ke, jumpa orang Melayu ke, tak kisahlah kan. Dia macam, Kasha, you dah kurus. Masa hari tu, masa kat dalam TV nampak besar, nampak bloated. I macam, jagalah hati sikit kan. Biasa, lepas tu saya cakap macam ni, lepas tu saya cakap lah, alah, biasalah, kan saya baru beranak, takkan tiba-tiba terus kurus. 9 bulan saya mengandung, makan macam-macam, takkanlah dalam masa sebulan 2 bulan saya boleh kurus terus. So saya usaha daripada segi exercise, badminton, sukan, jaga makan. At the same time saya consume Gatox. So ramai tanya Kasha. So orang yang even Kasha punya mak mertua Kasha pula, mak mertua Nelly pun beli juga. Kasha cantik lawa gila, lebih lawa dari before kahwin. Oh, Maggie Curry, you're so sweet. Okay, macam ni, BMI jangan kurang daripada 19. Tu Kasha tak sure lah, Kasha tak check pula BMI Kasha. Tapi yang Kasha tahu, bila Kasha tanya doktor, saya punya ideal saya dengan tinggi saya patut berat badan saya berapa? Doktor kata 50 kg. Ya, 50 kg. Saya katalah 50. Abang. Saya katalah 50 kg tu saya takut saya kurus sangat. Kalau saya kurus sangat, muka saya effect dulu. Lepas tu doktor kata okey lah, 51, 52 tu just nice, you maintain je, dia kata macam tu. So alhamdulillah Kasha sampai sekarang still 52, tak pun 51.9. 52 juga tu kan. Kasha makan macam-macam korang. Dan ya Allah, Kasha tak nak cakap demi Allah baik kali, tapi seriously, Kasha makan, Kasha tak kontrol. Malam-malam Kasha lapar, semua benda Kasha makan. Air manis pun kadang-kadang macam bila kita craving sangat nak minum air manis, Kasha minum. Okay, macam ni, kalau siapa nak, Kasha buka beg kuning. Okay, tapi tak lama Kasha buka beg kuning, sekejap sahaja. Siapa yang betul-betul serius nak kurus ni bukannya untuk cantik je, tapi kurus untuk sihat. Okay, kita kurus ni untuk sihat. Tak cakap pun orang yang berbadan besar ni tidak sihat, tidak. Tapi bila kita just nice, tak terlalu besar semua benda, ataupun sayang ibu. So saya tak kata orang yang berbadan besar tu tak sihat, tidak. Tapi kita sendiri ni masih macam confident, and then kita boleh rasa macam kita cantik semua. Faham tak? Dia automatik. Masa Kasha tengah bulat dulu, Kasha rasa macam Kasha malu sangat nak jumpa orang. Kasha malu sangat, macam yelah, kita daripada tak pernah sebesar itu, tiba-tiba sebesar itu. Kalau siapa nak beg kuning, Kasha buka beg kuning, tapi kejap saja. Kalau nak, Kasha nak tengok 20 orang kata nak. Tapi yang serius sahaja, yang serius betul-betul nak beli. Sebab Kasha nak bagi harga promo. Harga promo yang memang nak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maggie Curry tak kira 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, 20. Kasha buka Kasha buka beg kuning, okay. Tapi bila Kasha buka beg kuning, Kasha tak boleh cakap apa-apa soalan yang korang tanya, okay. Lepas Kasha tutup beg kuning, baru korang boleh tanya Kasha soalan. Sebab macam-macam benda yang tak boleh cakap kan. Alright, Gatox ni untuk detox, okay. Ayah ketua ni, ayah kepada Haura. Saya buka tau beg kuning. Oh ya, buka beg kuning. Okay, Kasha dah buka beg kuning. Okay, Kasha dah buka beg kuning.
So apa-apa persoalan korang, Kasha kalau benda tu tak boleh Kasha jawab, Kasha akan diam tau. Macam tu diam je lah straight kan masa live ni. Okay, Kasha nak kata korang patut ambil 3 jar terus sebab lagi orang kata jimat. Dan order 3 botol. 3 botol tu 1 bulan, betul. 3 botol tu 1 bulan baru korang boleh judge kat situ. Tapi korang kena betul-betul ni lah, orang kata apa, kena betul-betul consume, kena ikut timing, kena ikut jangan orang kata hangat-hangat tai ayam, tak boleh. Bila korang grab yang 3 jar terus ni, Nak salah. nak gana? Yang ada hal dana Oktober. Ya Allah, tak habis dia dana. Okay, bye. Bye. Suka tahu lah. Nanti awak suka tahu. Okay, bye Din. Dia dah pun gerak. Good game everyone. Good game So korang gerak dengan ini. Nanti balik lagi Dana dia akan hantar kat sini. Tapi dia nak keluar kena dekat. Keluar tu. ambil kat kau. Kat. Kita tak keluar. Semua kena hantar balik. Korang sementara Kasha tak buka banyak tau. Kasha tak buka lama tau. Baik dia ambil korang kat rumah. Time aku nak live nak korang buka kat sini. Kat tu boleh tinggal kat. Sekarang ni iPhone tak ada apa. Korang, Kasha nak buka beg kuning ni tak lama. So sementara Kasha tengah buka beg kuning ni, korang grab yang 3 jar terus. Grab 3 jar terus baru korang boleh nampak perubahan dia. Kalau setakat 1 jar je, mungkin tak nampak. Susah nak keluar. Okay, korang kena ambil 3 jar terus. Jimat pun jimat, harga asal 200 lebih. Kalau ambil 3 jar dalam 100 lebih saja. Kasha tak ingat berapa harga dia. Korang jangan add tukar. Korang kena terus bayar, buat payment. Sebab benda ni bukannya Kasha cakap apa lagnan dia Kasha, apa tu konsep sebelum apa, saya dapat saya dapat RM157 untuk 3 jam. How cheap is that? Korang better korang grab sekarang sebelum harga asal. So kalau korang nak dapat harga murah, harga promo kau dekat live Kasha sekarang ni, Kasha buka beg kuning, korang beli sekarang. Beli sekarang sebab korang takkan menyesal. Asal nak menyesal pula kalau korang kurus, korang cantik, korang sihat, korang juga happy. Share cara konsum senang saja. Korang okay, korang buka je botol dia. Dia tak perlu nak kacau, nak buat air, nak kena apa nak kena bancuh ke apa ke, tak perlu. Korang rasa dia macam mana? Rasa dia apple. Sedap rasa dia. Rasa apple. Saya rasa dah sedap. Saya buat cordial. Dia macam ni. So Kasha tengah buka beg kuning ni, korang grab sekarang. Grab yang 3 botol terus baru boleh nampak perubahan dia. Kalau setakat 1 botol mungkin korang akan cakap, tak jadi pun, inilah itulah. Korang grab terus 3 jar. 3 jar ni lagi jimat. Lepas tu korang boleh nampak efek dia. Korang boleh rasa sendiri bila korang ambil makan, esokkan tu korang terus so buka dia macam ni. Dia macam ni je. Senang, mudah sangat. Korang goncang. So sebelum tidur korang minum air masak. Yang penting minum air masak. Okay, minum air masak yang banyak. Kalau tak ambil apa-apa pun memang kita kena minum air masak. Okay, kalau cukup air masak, insya-Allah kulit kita pun jadi glowing, kita pun jadi sihat, oksigen pun banyak dalam badan. So dalam satu botol ni ada 10 sachet. Okay, ni Kasha dah tinggal berapa? 1, 2, 3, 4. Cukup untuk malam ni. Esok 1, 2. Dah habis. So better korang ambil. Korang jangan view je, okay?
dah nampak perut kan masa kahwin. Coy, dia tengah mengandung. So, konsum dia macam ni. Nasib baik Kasha tak konsum pergi malam. So, Kasha konsum sekarang. Satu hari berapa kali makan? Ikut macam Kasha ambil 2 kali. Satu hari tu Kasha ambil 2 kali. Satu siang, satu malam. Dia boleh kurangkan korang punya apa? Craving. Korang membuang tu, korang taklah macam sakitnya tak. Dia macam ni. So korang tarik macam ni, dia berbentuk gel dan korang pun sedut. Subhanallah, macam apa, mana bagmunya? Survivor sekalipun bag, mana bag? Mudah je awak buka ni, awak makan, awak sedut, dah esok tu buailah segala mak nikah awak makan tu beg belakang. Tubik belakang, tak usah risaulah. Elah, suka lah. I bawa balik. Abang balik lah. Dia macam suka je dengan kerap lah. Thank you Juju Musa. Tu dah nampak agonia kerang itu tu. Jatuh memang kerang. Dia rasa apple. Sedap. Yang penting sedap, dia tak rasa ubat ke apa tak. Okey? Korang cepat korang. Kasha nak tutup dah beg kuning ni. Cepat sebelum Kasha tutup beg kuning ni. Dia rasa gano dia bukan memulah nak sakit perut hak macam Allah sakitnya perut. Dok. Dia macam gini. Awak ambil contoh saya ambil malam ni kan. Saya makan gua ni kan malam. Lepas saya makan tu esok pagi tu dia mari macam rang. Dia rasa macam rang sikit macam okey. Masuk untuk saya pergi toilet. Gitulah rasa dia. Dia tak adalah macam mulah perut, sakit perut ke apa ke dok. Dia rasa nak membuang je. Gitu. Dan pantang pun boleh konsum, tak ada masalah. Macam ni siapa ni? Alicia Sanda kan? Dia kan baru lepas beranak, dia ambil goni juga. Tak jadi masalah pun. Itu apa Kasha rasa lah. Ambil masa berapa lama feedback dia tak? Saya ambil 3 bulan. 3 bulan turun ni daripada 59 jadi 52. Kira lah berapa? So siapa? Kasha tutup dah ni tau beg kuning. So jangan tanya kenapa Kasha tak buka beg kuning lagi dah Kasha tutup. Jangan nak view je, beli terus. Kasha ambil 2 kali ke? Ya Munira ibu, Kasha ambil 2 kali. Masa Kasha betul-betul determine nak turun juga berat badan Kasha. Dia tak ada cheer. Dia tak. Abang tengah anak ke? Haura. Masih? Jangan. Haura. Macam ni. Abang tak baik. Sorry lah, saya terpaksa live dengan anak saya. Haura, stop with the puting. Okay. Jadi mana saya tadi dah order, thank you. Jadi saya tutup beg kuning Saya tutup beg kuning boleh? Boleh beg kuning Kaira, awak tak besar lagi. Awak tak semai lah gotonya. Okey, dah. Okey, dah. Awak tak besar mana lagi. Awak nak makan buat gaponya. Tadi beg kuning. Sekejap. Adalah. Okay, Kasha
Kasha, thank you Ira dan order. Dalam botol ni ada berapa? Dalam satu botol ni ada 10. 10 session. Okay dah. Kasha nak off live, off bag kuning, okay? Allah lah kira. Beg kuning. Yelah, sebab sekejap je saya. Allah, dah lah kira puting. Nanti gigi. Hello. Okay. Saya nak tutup bag kuning. 我只现在要。 Okay. So, siapa yang... Jangan minum detox. Cara berak siapa yang basuh? Aku juga. Okay, saya tutup bag kuning Thank you. Siapa yang ni, siapa lambat, sorry. Saya tutup bag kuning. Okay, dan thank you siapa yang dah purchase and dah Hera, awak makan ke? Hey, not for you lah. Tak ada rasa dah, habis dah. Ada. Aura. Ni ambil. Okay, dah. Allahu Akbar, ya Allah. Hera, you're not fat yet. Soalnya? Ya Allah, dia pergi rasa. Fat. Kaira, dia tak pandai tau dia. Yang tak buka ni dia campak. Dia nak yang dah buka. Oh, ya ke? Bijaknya anak aku. No! Cannot! Mana boleh, Kaira kan bawah umur lagi. Mana boleh makan? Astaghfirullahalazim. Bagi yang ni, dia tahu tak buka. Dia tak nak. Allahu Akbar. Rosak gini sayang. Gigi kan ke depan kan baru tahu. Subhanallah, anak aku ni. So itu dia korang. Thank you siapa yang dah purchase and dah buat payment. Korang takkan menyesal. Sebab yang cantik pun korang, yang kurus pun korang. Bukan Kasha. Kasha memang dah kurus dah. Hey, kamu tak apa sayang? Tuh. No. Korang, ya dah banyak. Dia gigi dia banyak. Sangat. Sebotol tu boleh nampak kesan dah ke? Actually sebotol tu sebenarnya dia tak adalah nampak kesan yang macam korang turun berat badan. Tapi apa yang korang makan tu, dia flash out balik. Dia flash out balik. Kasha consume Kasha ambil Gatox sahaja. Kasha tanya tinggi kat berapa? Saya 166 cm. Gastrik boleh makan tak? Gastrik pun boleh makan. Sebab apa? Dia bukannya tak bagi you rasa tak selera nak makan, tak. Tuh. Sibuk makan Gatox juga dia. Awak dah tembam sangat ke yang nak makan Gatox ni? Kalau ada asma boleh makan tak? Apa kena asma dengan suplemen ni? Awak soalan tu biarlah. Macam saya jawab tu. Asma kan sesak nafas. Syah konsum gym ke exercise? Saya bersukan. Saya bersukan sebab sekarang saya tak boleh nak orang kata heavy gym sebab saya kan Caesar. So Caesar doktor tak bagi sebab takut perut jahitan perut tu tak betul-betul heal lagi. So saya main bed. Sayang, kenapa awak? Kadang makan Gatox tu
Giana. Nak Giana. Okay, bye. Bye. Okay, last. Kalau Kasha buka beg kuning last, korang nak beli tak? Korang percaya tak? Sebab benda ni, testimoni dia dekat saya sendiri. If you can see that saya yang sebesar-besar alam dulu. Anak ni kenapa anak? Ya Allah, ya Tuhanku, anakku. Sebesar-besar alam dulu, sekarang sekecil-kecil. Saya boleh pakai extra small. Bukannya main-main. Pertama kali nak cakap dengan Kasar ni. Kasar, teringin jumpa Zizan Raja Lawak. Apa ni? Baru lepas, apa tu? Baru lepas tak cerita isteri halam, sedih last mati pula. Apa ni? Oh, cerita lama tu. So, kalau korang nak, Kasha nak bagi harga promo kau dekat live Kasha sekarang ni. Kalau korang nak Grab Getox ni, harga murah daripada 3 jar, harga asal dalam 200 something, tapi dengan live Kasha sekarang, kalau Kasha buka beg kuning, dapat harga murah sangat-sangat. Kau punya diskaun. Anak, ni naik turun nak pergi mana abang tengok ni. Dia nak main kat elektrik. Okay, kalau siapa nak, Kasha buka last beg kuning. Kasha buka last beg kuning. Budak kecil ni nak kena ni. Tadi abang tahu tak, dia punya bijak. Saya bagi yang tak buka ni tau. Dia tengok saya dah buka, dia buang yang ni, dia isap yang ni. Dia dah suka gatal. Dia suka gatal? Dia nak diet. Dia nak diet juga? Dia nak diet ke? Saya lapar lah. Aku pakai gatal tak boleh. Gatal nanti esok lah yang saya membuang. Okay, ni last Last Kasha nak buka. Korang tahu tak? Bila korang kurus, bila korang mengecil, dengan automatik korang pakai baju apa sekalipun, korang akan nampak cantik. Faham tak? Kasha ni as a perempuan, nak korang pun rasa apa yang Kasha rasa. Which is macam orang semua cakap, pakai je cara natural, bla bla, jaga makan semua benda. Yes, memang Kasha pun buat benda sama. Kasha pun jaga makan, Kasha pun pergi exercise, Kasha pun pergi badminton. Semua Kasha pergi. Tapi di same time, korang perlu something untuk korang punya ni, untuk mempercepatkan lagi. Sebab Getox ni dia bakar lemak kita 2 kali ganda. So bila macam Kasha, setiap kali Kasha nak pergi badminton ke pickleball ke, Kasha akan ambil makan Getox ni, and then Kasha pergi bersukan. Bila Kasha bersukan, dia punya energy, sebab dalam ni dia boleh bagi kita energy juga. So bila energy tu, kita main-main, kita berpeluh kau, so dia turun mendadak tau. Lepas tu Kasha pula ada anak kecil, and Kasha pula tak ada helper. Memang Kasha jaga sendiri dengan Kamal. So benda tu macam in a way membantu juga, sebab kita jadi macam jaga anak, mandikan, pakai baju, basuh baju, lipat baju. So dengan tu kita bergerak sambil kita makan, dia membakar lemak tu 2 kali ganda. Abang Reza, I miss you too. So kalau siapa yang nak, Kasha buka beg kuning ni last Kasha buka beg kuning last. Korang grab, sebab Kasha akan bagi harga promo kau yang memang dapat dekat live Kasha sahaja. Nampak tak? Kasha pun boleh buat SMR juga. Dia tak ada pantang apa-apa pun korang. Serius, tak ada pantang-pantang, tak ada pantang larang. Halal nampak result. Macam Kasha sendiri, Kasha nampak result tu masa 2 bulan nak masuk 3 bulan.
Mana ada. Kasha faham sekarang ni ramai sangat macam nak cepat-cepat, nak instant. Semua benda nak cepat. Nak cantik cepat, nak kurus cepat. Mana ada. Melainkan korang pergilah pergi pergi operation ke apa ke, lajulah, cepatlah. Kalau boleh, seboleh-bolehnya korang janganlah buat benda-benda tu. Sebab tubuh badan kita ni Allah bagi ni sesuai untuk function untuk badan kita. Contoh kita kecilkan kita punya usus ataupun perut kita tu, Allah dah jadikan macam tu, kita kecilkan. Makan sikit tak lalu, makan sikit tak lalu. Nikmat tu datang mana? Allah dah bagi dah nikmat tu, tapi kita pergi potong. Kenapa? Contohlah kan. Kalau orang nak buat tu, buatlah, tak ada masalah pun. Kasha bukan nak cakap apa, cuma Kasha nak kata macam apa yang Allah bagi kat dalam badan kita ni sesuai dah untuk kita and intake kita. Cuma kita ni rajin ke tak rajin untuk jaga makan. Setengah orang macam mungkin rasa macam nak shortcut, pergi potong sana, pergi potong sini. Faham tak? Macam kita punya macam kita punya perut kan, usus kita tiba-tiba dikecilkan, akan datang penyakit tu. So kita tak nak benda tu. Seboleh-bolehnya kita jaga makan, kita jaga, kita minum masak yang banyak, kurangkan ambil apa. Betul, Allah jadikan dah sempurna. Akan ada efek dia. Apa-apa pun orang kata balance. Jangan terlalu sangat. Faham tak? Okay. Harap tak tidur lagi. Kasha makan nasi bersehari. Kasha nak makan, Kasha makan je malam tiba-tiba macam, abang, saya lapar lah. Jom kita pergi beli nasi kandar kat Yasim. Kau pernah makan tak nasi kandar Yasim? Sedap kan? So kamu pun pergilah beli nasi kandar Yasim. Kasha makan lah. Tiba-tiba macam, abang, saya nak kopi lah. Dia beli je kopi. So Kasha tak ada pantang larang makan. As long as I consume benda ni, at the same time exercise. Yang penting exercise. Jangan tak exercise. Okay? Okay, ni last Abang slow sikit bang. So ni last last Kasha nak buka beg kuning. So siapa cepat dia dapat dengan harga promo yang murah. Korang boleh try dulu. Kalau korang rasa macam was-was, ragu-ragu, korang beli satu botol dulu. Tapi satu botol tu memang takkan nampak lah beza dia. Sebab dalam ni ada 10 sachet. Kalau 10 ambil siang malam, siang malam, siang malam, mungkin dia membuang tapi tidak menurun. Faham tak? Sebab dia hanya apa yang kita makan, dia buang balik. Makan, buang balik. Okay? Kalau korang ambil yang 3 jar terus untuk sebulan, so sebulan tu korang boleh nampak perbezaan dia. Macam Kasha Caesar, Kasha tak ada perut tau. Bukan Kasha tak ada perut, ada perut. Maksud Kasha bukannya macam berlipat-lipat macam burger. Tak. Alhamdulillah, korang boleh tengok sendiri. Kasha punya perut tak ada. Nampak tak? Bukan Kasha kempiskan ke apa ke, tak. Dan pinggang Kasha kecil. Yang ni tak boleh buat apalah. So kat sini. So bila Kasha Caesar, Kasha ingat masa tu, nampak dia. So masa Kasha Caesar masa tu, Kasha macam, ya Allah, I have a mommy pouch now. Ya Allah, aku dah mak orang lah, apalah semua. Kasha macam stresnya. Alhamdulillah, I found this Gatox, and this Gatox helped me a lot. Kalau korang tak percaya, korang boleh try. Orang yang mengandung, yang beranak, yang Caesar, boleh kurus macam ni, apatah lagi korang try. Okay, Kasha akan buka. Okay, Kasha akan buka beg kuning. Gatox hilangkan selera makan biasa. Gatox tak hilangkan selera makan. Dia cuma 1, 2, 3,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
17, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay, Kasha buka beg kuning ni last. Okay, korang ni last Kasha buka beg kuning. Korang kena grab terus sebab harga promo Kasha kali ni memang murah daripada harga asal. Okay, Kasha buka beg kuning tau. And Kasha sarankan korang ambil yang 3 botol terus untuk sebulan. So apa-apa pertanyaan bila Kasha dah buka beg kuning ni, Kasha mana yang Kasha tak boleh jawab, Kasha diam Kasha rajin duduk kira geram je. Tinggi Kasha 169 apa 166 cm NN. So siapa yang add to cart viewing produk ke apa ke, terus grab and terus purchase. Okay, makan time bila? Siang. Tak kisahlah siang tu, pagi tu, before makan ataupun after makan, tak kisah. And malam before tidur, dah habis makan semua dia before tidur. Thank you Mama Flower, love you. Syah, kalau ada GERD, anxiety sesuai tak? Allah, saya bukan doktor. Saya tak pernah ada penyakit tu pula. Saya tak sure lah awak. Berat saya sekarang, berat nanang. Taklah, 52. Berapa lama Kasha konsum? 3 bulan. 3 bulan. Masa 3 bulan tu 3 jar. Barulah dapat. So Kasha takkan buka lama beg kuning ni. So siapa yang 30 orang kata nak tu, Kasha sarankan korang ambil 3 jar terus. 3 jar terus tu dapat tahu apa? Dapat tahu apa benda? Dapat tengok dia punya result 1 bulan. Ya, 3 jar tu untuk 1 bulan. Dia bukan jenis serbuk, dia jenis saya nak cakap apa ni jelly ke? Bukan jelly. Dia liquid. Saya lepas bersalin ni entahlah kemain jauh pergi 76 kilo. Hanan boleh Hanan saya cakap Kasha, Hanan boleh. Kalau Kasha boleh, Hanan pun boleh. Korang try grab sebab dia detox. Apa yang kita makan, dia buang balik toksin dalam badan kita. 1 jar ni ada 10 sachet. Dia macam ni, okay? So, download Syah. Thank you Syah. 1987, love you. Kak Finas apa boleh kerja macam mana ni? Kak Finas saja je. Kak Finas tak konsisten. Bila tak konsisten, memang sampai sudahlah macam tu. Minum bila? Ambil siang, tak kisahlah before breakfast or after breakfast. Ni Kasha dapat kali. Thank you NR Kif dan order. Thank you. 1 botol untuk apa hari? Ikutlah, kalau awak ambil 1 hari, 10 hari lah. Sebab dalam ni ada 10. Kalau awak ambil 1 hari 2 kali, kira lah. Cara minum dia senang je. Korang buka, korang goncang, korang sedut. Faham tak? Tak perlu nak kacau, bancuh, semua tak perlu. Memudahkan. Dia kerap membuang kalau korang makan banyak. Boleh ambil 2 kali. Dia boleh ambil siang dan juga malam. Thank you Ida kecil dan beli. Thank you. Nanti kalau dah kecil, betul Kasha atau Ida kecil? Rasa dia apple. Dia apple, bukan apple sugar, tapi apple buah-buahan.
Kalau nak minum sekali je better minum apa tu? Perisa apa? Apple cider. Ya, saya makan apa saya nak makan. Tak ada kompromi. Suka hati saya nak makan apa. Saya rasa happy. Kalau korang tengok dulu saya beria-ria. Hari-hari saya badminton. Hari-hari saya badminton sebab saya nak kurus. Tapi sekarang selepas saya ada Gatox, saya badminton 2 minggu 3 kali. Tak sekerap dulu. Sebab saya tengok macam badan saya okey, turun. Lepas tu dengan main pickleball lagi, alhamdulillah. There is a piercing near the middle of the tongue. Dia masa pula saya pierce. Saya teringin tapi saya takut. Sayang belum bisa kirim Indonesia. Aduh, saya tak tahu kalau dikirim ke Indonesia gimana. Saya dah 10 bulan bersalin, berat setakat 80 kg. B Suraya, cuba try ambil yang 3 jar terus. Try consume siang malam. B Suraya cuba try target. Maknanya B Suraya nak turun berapa? 70 kg, 60 kg. Try siang malam. Lepas tu exercise juga. Tak boleh harapkan 100% benda ni sahaja. Kena exercise. Okay? Kena exercise, kena jaga makan, kena kurangkan minum benda-benda manis. Before pregnant 69 kg. B Suraya sama Kasha. Masa Kasha tengah pregnant, berat Kasha hanya 69-68. Tapi lepas Kasha beranak, Kasha lagi kembang. Kasha 72 kg. Bayangkan, lepas Kasha beranak, masa Kasha tengah beranak, masa Kasha tengah mengandung Sarat, berat Kasha 69 kg je. Tapi lepas Kasha beranak, lepas melahirkan, badan Kasha jadi kembang. Kasha timbang Kasha 72 kg. Bayangkan betapa stresnya Kasha time tu. Rasa macam ya Allah, besarnya aku. Macam mana ni nak turun balik? Pantang ikut cara pantang. Makan tu, makan ni, semua. Cuma malam-malam Kasha suka minum Milo dengan cicah biskut. Milo. Tu yang susah nak turun. Tambah-tambah pula kita menyusu badan, jadi macam kerap lapar. Lepas tu anak dalam dah 7-8 bulan macam tu, Kasha terus macam tak boleh ni. Nanti takut orang tengok macam tak nak kurus ke, tak nak dapat balik ke badan asal. So Kasha pun try lah. Susah. Hai Ewa, Waalaikumsalam. How are you Ewa? So Kasha dah nak tutup beg kuning ni. Siapa yang nak beli, Kasha sarankan korang ambil yang 3 jar terus. Okay, 3 jar terus. Ewa dah beli for my brother. Hopefully if can lose weight, insyaAllah. Kita ikhtiar. Okay, kita ikhtiar, kita usaha. At the same time, kita jaga makan, kita exercise, and then kita ambil pula suplemen untuk membantu cepatkan kita turun berat badan. InsyaAllah. Testimoni dia adalah saya tak ada buat benda yang orang kata shortcut. No, saya jaga makan. Korang sendiri tahu, kalau korang follow Kasha, kalau korang peminat Kasha, kalau korang fans Kasha, kalau korang tengok Kasha punya rumah purple tu, how kerap Kasha exercise. Kerap kan? Kasha pickleball, Kasha badminton, almost every day. Bayangkan. Tak Kasha makan, suka Kasha makan. Sia-sia saja kalau tak jaga makan. Betul. Kasha makan berry food juga ke? Gatox. Kasha ambil Gatox saja. Siti Ariana. Kak, ibu menyusu boleh ke minum?
boleh Nick Farizan sebab dia tak ada pun orang kata ingredient yang bahaya, tak ada. InsyaAllah boleh. Sebab saya ambil juga, tak ada masalah gapo pun. Jadinya saya dah nak tutup beg kuning ni. Pok-pok awak kalau tak ambil, tak beli lah ni, harga kau tengah murah ni, awak menyesal lah. Kalau tidak, harga asal dia 200 lebih, nak dekat 300. Memang Kasha makan setiap hari, Nurha. Kasha makan setiap hari, siang malam. Masa Kasha berat Kasha 59 ke 58, Kasha memang ambil siang malam sebab Kasha ada target Kasha nak 52. That's why it takes 3 months for me. So Kasha boleh tutup beg kuning dia tutup beg kuning tau. Sedap gila. Tapi serius sedap. Tapi tak risau ada detox. Ni dia produk. Ini dalam dia saya dah makan. Untuk malam saya dah makan. So saya tak risau. Saya tak risau saya makan apa sekalipun malam. Jadi saya nak makan nasi sekalipun, saya tak risau. Nak makan burger bersepak sayang. Sayang, jom kita pergi beli burger sepak. Jom ambil. Sedapnya burger sepak. Allah kata kalau isteri minta, suami dapat pahala. Kak Hamidah nak ambil sehari sekali pun boleh, nak ambil sehari 2 kali pun boleh. Terpulang. I think Ewa nak try also. Ewa, you can try. But when you dah dapat berat badan ideal, you konsisten juga untuk maintain. Macam Kasha dah dapat berat badan Kasha nak. Sekarang Kasha just untuk maintain sahaja. Macam tiba-tiba Kasha macam makan banyak kan. Macam makan banyak ni. So Kasha pun ambil lah siang dan malam. Ewa dah 51 kg tu kurus lah tu. Nak kurus macam mana lagi. Tapi kalau nak, tapi tinggi Ewa berapa? Kalau takut tu slim, then boleh lah. Boleh Sofia. Nak menyusu boleh. Masih tutup beg kuning Kak Kasha probably this question gonna what? Gonna be a bit personal. Are you interested on acting? I'm an actress. It's just that now I just gave birth. After I just gave birth, I need to give my full commitment and also my full focus on my baby girl, because this is my first baby. Tapi Kasha akan masuk set bulan 7 ni, tak lama lagi. Aisyah, berat Kasha sekarang 52 kg. So okay korang, Kasha. Sekejap So kalau korang
Kenapalah cantik sangat, tak muak tengok. Oh, lemas James ni, awak ni. Dia nak sweet sangat boleh. So kalau korang nak sihat, berat badan ideal yang korang nak, tak salah untuk try Getox ni. So Getox ni dia detox dan dia kontrol kita punya kata apa tu, apa yang kita nak makan. Dia bukan buat kita rasa kenyang, tidak. Makanlah nak makan apa pun. Malam tu korang, sebelum korang tidur, korang ambil, esok tu korang buanglah nak buang-buang macam mana sekalipun. Janji korang kena konsisten makan and trust the process. Okay. So Kasha tutup beg kuning sekarang. Thank you so much guys, siapa yang dah purchase and bayar. And korang nanti kalau korang nampak result dia, korang rasa macam benda tu jadi, nanti korang share lah dengan Kasha. Okay. Haura Ukaira. Haura Ukaira adalah salah satu membuatkan saya kurus juga. Ukaira comel sangat live tadi masa nampak kat mall. Oh ya ke? Nampak ke? Siapa? Nurusha siapa tu? Thank you bagi cat. Lagi lah. No, teringin. Korang rugi saat-saat korang tak nak, korang tak purchase dengan Kasha tadi. Sebab dengan Kasha punya live je korang boleh dapat promo kau daripada luar negeri. Sebab korang boleh tengok sendiri. I'm so... Ni baju ni, walaupun dia oversize, ni adalah XXS. Baju ni XXS tau korang. Baju ni XXS. Yeah, I like from baju ni, dia memang jeans baggy. Kau tak nak ke badan yang No. So okay, thank you so much siapa yang teman Kasha borak-borak hari ni. Thank you so much siapa yang purchase Getox. Thank you so much. Okay, apa yang Kasha boleh share, Kasha share. Okay, alright, thank you so much guys. Good night. Saya nak pergi food hunting malam-malam. Bye. Take care. Assalamualaikum. Especially buku sepah tu. Orang tekan apa? Ada je Nak tengok suami saya buat apa? Apa? Kaira cakap apa? Oh, Kaira cakap apa? Ibu tak faham lah. Kaira cakap apa? Ih, Haura jangan usik. Ish, apa? Oh, pandainya Ish. Amboi, pandainya Ish. Siapa aja cakap Ish tu? Uh-oh. Now comes the free Game Grade 5G router. The best for Ras nak kokak. Get it now. Nampak dah janggut putih gambar. Mana ada? Sini. Mana putih? Tu. Janggut putih muka 12 tahun kan? Muka 12 tahun kan? Hai. Ya, kita cuba.
Oh, kuatai. Kongsilah tips diet. Usha tadi saya nak bagi tahu dah berbuih dekat sejam lebih cerita pasal diet je, tak cerita pasal benda lain. Tak. Dia sebina saya. Ha? Sebina ni. Tadi? Aku tak habis susu tu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ha, Usha dah nak ni dah habis dah. Okey. Biasalah sejak ada budak ni, ada anak ni, lagu Frozen, lagu Moana, Alif Bata. Tips jambang full, selalu berak tekan kuat. Keluar. Teruk gila tips tu. Ya. Ya nak gini. Haura ni kan penat orang pasang. Guys. Okay lah. Budin. Keram. Ada juga kat dalam ni. Kau tak ada kerja lain lagi? Apa? Okay. Dia kata dah tutup. Okay guys. Alright. Oh, suara nada sound. Okey. Suara hilang. Ada dengar tak? Okey, saya dah kena off. Terima kasih kerana sesiapa yang membeli tadi, kerana anda pilih untuk nak turunkan berat badan anda adalah keputusan tepat jika anda memilih Cat Talks. Wah, nampak gila sahabat sale ni. Okay guys, dah lah. Besok jumpa nanti. Assalamualaikum. Last tengok Haura kat mana? Haura sini. Haura Khaira. Blend kan. Adalah. Kara. Main lampu dulu. Okay lah guys, bye.